Assalamualaikum. Yuk temankan nenek masuk dapur. Kita masak asam pedas hari ni. Yuk. Okey, bahan-bahannya yang perlu dikisar ya, sebelah sini saja, okey. Halia, kunyit, lengkuas, bawang putih, bawang merah. Even though these dua nenek dah kisar, tapi oleh kerana nenek tak nak liquid banyak sangat, nenek masukkan bahan-bahan yang sudah dikisar ke dalam ni dua. Ni 3 orang, okey. Yang ni daun limau dengan serai tak payah. Tak payah dikisar. Okey? Itu saja bahan-bahannya. Okey. Masukkan bawang merah. Bawang putih. Masuk kuas, kunyit dan halia. Okey, nenek masak sedikit, jadi barang-barangnya semua sejemput-sejemput. Ya nak-nak, kalau you all masak banyak, you all tambahlah bahan-bahan tu Okey. Sekarang kena letak air sedikit jugalah. Lepas tu baru dikisar, okey. Sudah boleh panaskan minyak ya nak-nak. Minyak. Masukkanlah serai dan daun limau. Dan masukkanlah bahan-bahan yang kita sudah kisar tadi, okey. Tumis seperti biasa ya, sehingga ia mewangi, okey. Nampaknya warna kunyit tu belum cantik lagi lah anak-anak. Ini letak kunyit sikit sangat. Tambahlah kunyit serbuk ya. Kunyit serbuk sikit. Sebab warna kalau tak meriah tak cantik. Okey. Sedap pun nak, cantik pun nak. Kena orang yang nak cantik, lauk kita pun nak cantik juga. Ni letak basil sikit ni ya. Bay leaf. Ni bay leaf orang Melayu cakap apa ya? Nantilah nenek dah ingat nenek cakap ya apa nama dia tu. Sebab daun ni bagus. Letak. Nenek ada terbaca, dia kata boleh menguruskan badan. Korang percayalah cakap nenek ni ya. Kau Google tu salah-salah lah. Dia menghiris lemak lah anak-anak. Bay leaf ni. Tengok dia dah menggelegar macam tu kan. Kita boleh tambahkan cili. Ini cili ikut seberapa banyak yang anak-anak masak, okey. Nenek ingat nenek nak letak 3 saja, tak mau pekat sangat. Selalu nenek letak lebih. Ini letak 3 saja. Sebab nenek nak letak lada hitam. Ni ya, lada hitam nenek. Lada hitam yang nenek ini. Rebuklah nenek beli. Sepatutnya kalau nak bagus ya anak-anak, lada hitam tu dia lada hitam biji tau. Kita tumbuk-tumbuk. Tu yang paling bagus sekali. Paling sedap sekali asam pedas ni. Okey? Tok Nur suka asam pedas. Dah makan asam pedas tu di mana-mana mesti cari asam pedas juga. Okey, nenek nak cari belacan. Ni belacan dia nak. Belacan ni sudah dibakar dan kisar halus. Nenek suka asam pedas ke sambal tumis letak belacan, okey? Maklumlah kita orang Jawa yang tak lepas dari belacan. Ni Jawa Singapura Jawa Singapura, kampung Pacitan. Yang kita suka belacan. Tak tahulah kenapa. Letak itu asam keping ya nak. Sebab nenek tak boleh ramai-ramai masak asam Jawa. Jadi masakan nenek sekarang memang asam keping je. Anak-anak kalau boleh meramah-ramah asam Jawa tu, bolehlah pakai. Okey? Nenek dah tak boleh, okey? Sekarang lemis sampai dia wangi. Tengok dia dah kering. Cepat dia kering ni. Nenek pakai plate lah yang kat bawah tu. Sebab kuali ni dia berjoget-joget, goyang-goyang. Jadi letak plate kat bawah tu. Induction plate. Jadi mungkin cepat. Tengok dah cepat kan. Kita letak air ya. Air ni adalah air bilasan daripada kisaran barang-barang kita kisar tadi, okey? Jangan dibuang. Okey.
Sudah siap. Bolehlah masukkan ikan. Ikan ni kan anak-anak, apa ikan pun boleh masuk je. Suka hati. Ni Tok Noh beli ikan ni masukkan. Okey. Masaklah sehingga ia mendidih dan ikan tanak, okey? Nenek tak tambah garam ya nak. Jadi nenek pakai ini sos ikan ya. Sos ikan. Jangan letak banyak sos ikan ni pun boleh tahan juga masinnya. Okey. Nanti kita rasa, okey? Bismillah. Dah boleh, garam dia dah boleh rasa ni masin. Boleh tahan juga sos ikan ni masin. Tapi tak masin sangat lah. Boleh terasa gitu lauk. Sebab ni suka makan sos ikan. Lagipun masak ikan kan, kena pakai sos ikan lah. Tu tunggu sekejap lagi lah. Dia dah betul-betul mendidih. Ikannya dah masak ni. Rasa ni ikan dah masak lah. Sebab kita pakai ni kan. Dah masak dah ikan dia. Sebab Tok Noh api tu potong tipis-tipis. Dah masak. Alhamdulillah dah siap. Alhamdulillah, mudah memasaknya anak-anak. Asam pedas ikan merah. Cuba ya, jangan tak cuba. Terima kasih sudi kemari. Salam sayang. Jumpa lagi, okey?